Ingat tak hari tu aku dah share pasal truffle nut ball lah, yang satu kotak besar ada banyak tu kan. Yang tu hanya flavor chocolate hazelnut, tapi yang ini mix flavor. Dia ada strawberry, kelapa, caramel dengan coklat. Inilah bentuk coklat Arab. Hampa dah terbiasa dengan coklat Dubai kan? Sekali-sekala try ni coklat Arab, ataupun orang panggil coklat Turki. First kali kita nak try truffle perisa strawberry. Mak, jom kita makan. Dia crunchy. Dia macam ada satu macam berbola kecil-kecil macam biji rin lah, cereal. Cuma yang strawberry ni, rasa strawberry dia tak apa kuat sangat. Next, yang ini flavor hazelnut. Hari tu aku dah try dah hazelnut ni. Hazelnut sedap. Next. Yang ini flavor caramel. Okay. Ada rasa caramel. Lambat pula rasa hang nak keluar. Aku suka sebab kat dalam dia tu macam ada biji-biji tu. Bila makan tu dia crunchy. Sedap.